Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back to Phoenix Vincent YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. Dan actually Marvel cuba untuk hentikan kita semalam tau. Sebab korang semua baru tahulah, official trailer untuk Avengers Doomsday keluar semalam pada pukul 10 malam. Dan aku record lah, dan reaction aku ada ulas sedikit sebanyak. Tiba-tibanya bila aku post video tersebut, video itu telah pun disekat oleh Marvel Studios Entertainment. Dan bila aku nampak that kind of block, sebab sebelum ni aku buat reaction tak ada masalah pun, tapi tiba-tiba kali ni kena block. So aku fikir macam mungkin ini adalah penamat untuk Phoenix Correct Plot, yang mana Marvel tidak lagi membenarkan video-video diorang di-upload dekat channel ini. Aku rasa masa tu dah tak boleh buat lah trailer reaction, correct plot dan sebagainya kan. Tapi kalau korang manage untuk tengok this video, korang dapat tengok video ni, maksudnya Marvel still benarkan kita untuk do correct plot lah. Dia masih bagi peluang lah kepada kita kan. Dan aku juga nak minta tolong lah daripada korang semua supaya membantu di antara satu sama lain. Bantu aku untuk besarkan this channel Phoenix Correct Plot untuk capai 10k subscribers. Sekarang ni kita dalam 9,900 something. Tak lama dah. Aku expect kan kita mungkin boleh capai by Spider-Man Brand New Day keluar kan. Tapi kalau tak tercapai pun tak apa. Tapi apa salahnya untuk berdoa supaya aku dapat capai amount yang aku inginkan tersebut selama 6 tahun dah ni kan. So harapkanlah bantuan daripada korang semua. Kalau ada yang masih baru dekat dalam YouTube channel ni, please do so, tolong subscribe dekat YouTube channel ni. Alang-alang tu juga nak cakap juga kepada korang semua yang belum lagi membeli tiket untuk menonton filem Spider-Man Brand New Day, korang boleh beli tiket sekarang. Dan aku ada dengar banyak gila rumours yang mengatakan Spider-Man Brand New Day akan menjadi sebuah filem Spider-Man yang sangat superb nak dibandingkan dengan Spider-Man yang kedua. So korang boleh beli tiket dekat TGV app sekarang. Dan TGV juga nanti akan ada Hero Con, yang mana aku akan ada dekat situ. Aku juga akan aku akan buka booth dekat sana. So sesiapa yang free boleh pergilah ke TGV Hero Con. With that being said, aku tak nak distract terlampau lama, sebab the main thing yang kita nak borak dalam video kali ni adalah berkaitan dengan Avengers Doomsday. Dan aku pasti korang semua mesti ada banyak gila persoalan, tapi aku tak dapat janji yang aku dapat menjawab setiap persoalan, setiap teori korang ke. And even teori yang aku bakal buat dalam video ni pun, aku tak tahu sejauh mana kebenarannya untuk terjadi di dalam filem tersebut. Alright? So aku bagi disclaimer macam gitu awal-awal. Alright. Kat mana kita nak start untuk official trailer untuk Avengers Doomsday ni? My reaction dulu boleh kepada trailer ni. Deep down aku rasa macam aku tak rasa this is a good trailer. Faham tak maksud aku? Aku tak tahu some of you guys ada rasakan benda yang sama ataupun tak. Tapi aku tak rasa this is a good official trailer. Bagi aku, dalam Marvel Cinematic Universe sekarang ni, the latest official trailer yang kita dapat, which is Spider-Man Brand New Day, there is a really good trailer. Ataupun nak dibandingkan dengan zaman Infinity Saga dulu, Infinity War dan juga Endgame punya trailer is so incredible sia. Tapi this one, walaupun sebenarnya trailer untuk Avengers Doomsday ni dia telah pun reveal sebelum ni dekat CinemaCon, tapi orang somehow tak dapat nak tunjuk this footage sebab masa tu Marvel gunakan satu peranti untuk menyekat orang daripada rekod benda ni. So kita tak dapat tengok actual trailer of Avengers Doomsday, official one. So bila kita dapat tengok ni, aku still rasa hype tau. Aku nampak, gempak gila Shang-Chi lawan dengan Gambit tu. Or even masa siapa ni? Loki finally ada dalam official trailer macam aku speculated. Loki ada. Mamat Steve Rogers pun ada siul dalam cerita ni. Tambah dengan Professor Charles Xavier, Magneto yang dah tua kerepot, berdua duduk dekat rumah orang tua. Apa lagi yang ada dekat trailer? Mystique dengan dia punya comic accurate suit. Oh my god, there's a lot of good things yang berlaku dalam benda ni lah. Cuma bagi aku it's not really a good trailer. Dia lebih kepada teaser. Sedangkan kita dah dapat teaser untuk Avengers Doomsday, yang part teaser tu yang dia cerita pasal Black Panther, Fantastic Four, lepas tu dia cerita juga pasal Steve Rogers, dia cerita pasal Thor kan. Aku rasa teaser tu dah cukup. Kita sepatutnya dapat an actual
official trailer. Tapi kali ni dia dah just rasa a compilation of certain scene yang dicampakkan, sampaikanlah dia jadi teaser. Faham tak maksud aku? Ada satu momen dalam trailer ni dia tak rasa hype. Sepatutnya dia rasa hype. Tapi aku tak rasa hype tu sepenuhnya, kau tahu. Mungkin lain orang lain lah dia punya preference kan. Tapi the most one yang paling gempak bila tu bila Thor duk berlari macam dia berlari dekat dalam Infinity Saga tu. Dia cakap dia sampai je daripada tu. Dia sampai daripada Night Valley. Sampai kat bumi gunakan Stormbreaker. Stormbreaker dapat summon Bifrost. Sampai kat belakang bumi, berlari-berlari dengan roket dengan Groot. Bring me Thanos! Dia bunuh habis yang askar-askar Thanos tu kan. Dahsyat. Scene tu dahsyat gila. Sekali dia buat dekat dalam trailer ni. Tapi ni bukan 1 lawan 1000 army. Tak, ni 1 lawan 1 je ni. Dia melompat. Dia aim for the head. Zah. Kena tahan dengan 2 jari. Kena tahan dengan 2 jari apa doh? Apa sal Dr. Victor Von Doom macam kuat semacam doh dalam dalam Avengers Doomsday ni? Sebab aku ada baca juga komik Fantastic Four here and there, komik lama, komik baru dan sebagainya kan. Aku tak remind yang Dr. Victor Von Doom sekuat ini. Dan setahu aku Marvel Cinematic Universe dia orang tends untuk nerf karakter yang overpowered lah. Yang power dia akan nerfkan sikit lah. Macam Adam Warlock ke, or even karakter-karakter lain lah. Aku tak ingat apa lagi karakter lain yang ada. Tapi tak sangka Dr. Doom ni sampai kuat dia surpassing Thanos. Aku tahu je Dr. Victor Von Doom merupakan bagi aku the most complex villain and powerful dekat dalam Marvel Comics. Dia punya main antagonist bagi Dr. Victor Von Doom adalah Fantastic Four. Sebab Dr. Victor Von Doom merasa iri hati dengan Reed Richards. Dia nak lebih lagi daripada apa yang Reed Richards ada, daripada segi kebijaksanaan, daripada segi teknologi dan sebagainya. Dia sentiasa nak lebih. Tapi ada juga aspek-aspek dari dalam komik yang Dr. Doom ni kena bantai mat. Kena bantai dengan let's say The Thing ke, dan dia kena bantai dengan cara yang sangat-sangat goofy. Tapi dalam Avengers Doomsday ni, he looks so terrifying dan juga amazing sah. Bukan daripada comic accurate costume je. Aku suka gila kostum dia yang nampak sangat medieval. Dia punya cape warna hijau tu, the mask aku suka, and the rune ataupun jumpy yang ada dekat dia punya suit armor tu kan, besi ya, metallic tu kan. So aku suka gila how Marvel choose untuk nampakkan Dr. Victor Von Doom ni kuat gila. So that orang akan rasa macam this is much way serious daripada apa yang Thanos bawakan dekat dalam Infinity Saga. Ya, dalam Infinity Saga kan. Dan juga pedih untuk aku katakan ni, aku tak suka RDJ jadi Dr. Victor Von Doom kan. Tapi dalam ni dia tak tunjuk muka, which is good. Jangan tunjuk muka, simpan muka kau. Aku tak nak dengar I hate you 3000 that kind of stuff. Kau tak nak dengar benda tu. Simpan muka kau RDJ, tapi suara kau sebagai Dr. Victor Von Doom dengan sort of Romanian accent, sebab kau ni daripada Latveria. That was, suara tu bagus. Something's coming. Something we may not be able to deter before this day is done. We should be faced with an unthinkable decision. Masa mula aku dengar trailer tu, aku macam, siapa ni? Kenapa suara dia ni macam familiar, tapi penggunaan kata-kata dia tu dengan suara yang synchronize dengan kata-kata yang kau gunakan, dia rasa lain. Rupanya tu Dr. Victor Von Doom. My God, that was a good one. Aku wonder after Avengers Doomsday ni, sama ada Dr. Victor Von Doom akan kekal sebagai RDJ. Sebelum ni kita dah fikir macam, this is a variant of Tony Stark dan sebagainya. But what if the real reason kenapa Russo brother ambil RDJ, sebab this guy boleh play a very damn good character of Dr. Victor Von Doom tanpa ada kaitan langsung dengan Iron Man, tanpa kaitan langsung dengan Tony Stark.
Macam mana kalau gitu? Tapi tak apa, itu kita akan kupas lagi dalam. Lagi satu lagi yang aku suka gak, Thor. Oh my god, Thor. Despite of kau memang powerful gila, dengan kau punya Stormbreaker nak hentak Dr. Doom tapi tak lepas, tapi aku suka gila the responsibility yang dia rasa dia perlu bawa dekat dalam Team Avengers ni. As you guys know jugalah, Avengers dah lama tak bersama-sama, tak bercantum untuk menghadapi satu threat yang besar. It's been a while. Dan the roster of the Avengers sekarang ni pun dah berubah. Tak ada Iron Man, tak ada Captain America, tak ada Hulk. Dah berubah dah literally. Dan bila Thor gunakan naratif dia cakap yang, oh, team yang aku ada sebelum ni, diorang memang kuat gila. Dan kita orang dah lawan banyak gila enemy, tapi diorang pun gagal, diorang pun mati. Seolah-olah nak katakan, the new roster yang ada sekarang ni, kau ni lembik. Kau nak lawan dengan apa yang kita bakal hadapi ni, kertiau sial kita. Seolah-olahnya begitulah perasaannya. Which is good. Apa yang naratif Thor bawakan tu, dia bagi kita rasa macam line up yang ada ni, termasuk even Shang-Chi sekalipun, tak dapat nak kalahkan Dr. Doom. This is much way different daripada kita berhadapan dengan Thanos, the Mad Titan. This one is different. Dan aku suka apa yang Thor bawakan. Aku suka gila Russo Brother bawakan Thor. Aku rasa Russo Brother je yang bawakan Thor, the real version of Thor. Bukannya a comedic Thor macam Taika Waititi bawakan dekat Thor Love and Thunder. Oh my god, aku still ingat dalam kepala aku, dia ran free dalam kepala otak aku. Thor tengah buat split sekarang ni sebab ada dua kenderaan lalu tu. Oh my god, itu teruk gila Syah, that kind of version of Thor. Tapi sekarang ni Thor kita dah serius dengan Thor berambut pendek. Lepas tu another scene yang mengejutkan juga adalah Steve Rogers is back. Tapi Steve Rogers dia tak kembali dengan pakai suit dia. Dia tak kembali sebagai Captain America. Steve Rogers is coming back as Steve Jobs yang handsome. Kenapa kau pakai baju hitam? Doesn't make any sense though. Aku tak pernah pula ingat Steve Rogers ada fashion idea yang berkaitan dengan gothic kind of way. Dia tak nampak macam the way he should dress. Kau faham tak maksud aku? Dia sepatutnya kan, kalau dalam Captain America film-film sebelum ni, kalau dia tak pakai suit, dia akan pakai kemeja, lepas tu baju putih kat dalam. Dia nampak macam pakcik tua tapi dalam tubuh badan yang masih muda. If you know what I mean lah. Tapi dah kali ni, mamak ni nampak macam Steve Jobs ya. Baju hitam dia tu macam dia nak present Apple pula kan. Oh my god. Tapi mengejutkan jugalah. Thor terkejut. Thor bagi Mjolnir dekat Steve. Dan membuatkan banyak persoalan lah yang ada dalam kepala otak kita. Lepas pada tu pula, apa lagi scene-scene ni? Sekejap aku scroll lebih lah. Kita ada juga Namor dengan comic accurate suit, which is good. Yang dia katakan juga Namor akan membelah lautan dalam cerita ni. Cool. My guy Cyclops pun ada dengan comic accurate suit. Tapi aku Cyclops punya suit, aku mengharapkan dia punya visor tu, yang visor optic blast dia tu warna kuning macam aku punya tu. Tapi dia pakai hitam juga. Aduh. Tapi yalah, dalam komik pun ada je visor warna hitam. What else? Ben Grimm the Thing. Dia nampak macam kecil sikit kan dalam cerita ni. Dia lagi kecil daripada Mbaku. Lepas tu Mystic berubah jadi Yelena Belova. Mystic tu kan, aku terkejut Mystic ada. Tapi at that moment ada satu lintasan dalam kepala aku, kalau Mystic berubah jadi Natasha Romanoff, kakak kepada Yelena Belova, aku sumpah akan terkejut berut siap kalau tu. The idea of dia kena ambil Scarlett Johansson lah untuk ada dalam movie ni as shapeshifter sajalah kan. Vanessa Kirby so hot dalam cerita ni. Selain daripada tu, apa sebelum aku sentuh terus intipati cerita ni? Okay, tak ada dah. Nice. Apa lagi kan? Sekejap. Bagi aku lalu sekejap. Okay. Aku rasa tu juga. Okay.
Tu sikit sebanyak lah few best scene daripada official trailer untuk Avengers Doomsday. Now kita real talk dekat sini dengan campuran teori aku dan juga campuran teori korang. This is the right time for you guys lah untuk berteori, untuk leave down your theory down below lah. Cuma berteori tu tolong, berteori ni is free. Of course kau boleh fikir apa saja, tapi cuba sehabis baik untuk connect the dots lah, ataupun fit in the puzzle yang korang fikirkan. Okay, sebab aku tengok dekat threads, sejak Avengers Doomsday punya trailer ni keluar, ramai orang bercakap pasal filem ni lah. Sampai kan ada orang yang buat teori. Dan teori yang dia buat tu coming from a person yang last time tengok project Marvel adalah Avengers Endgame. Membuatkan aku macam terfikir macam, how come kau boleh buat teori ataupun assumption since last time kau tengok adalah Endgame? Aku bukan nak sorry, aku bukan nak cakap, oh kau tak boleh buat teori kau tak betul. Tak, teori orang semua ada hak untuk betul, ada hak juga untuk salah. Tapi coming from a person yang last time tengok Endgame, dia rasa agak jaring. Kau tak tengok Loki, kau tak tengok projek-projek ni semua, macam mana boleh come with that theory? Lagi satu teori yang paling aku nampak ketara gila, Captain Hydra yang akan muncul dalam cerita ni. Lepas tu ada orang tanya explanation, tak jawab explanation dia kenapa Captain Hydra ada. So yeah, tak apa, leave comment down below teori korang, dan ni aku nak start untuk bercerita. Okay, so dekat dalam trailer, official trailer untuk Avengers Doomsday ni, the main thing yang kita tahu akan ada dua villain. The first one it would be Incursion, the second one it would be Dr. Victor Von Doom. Incursion adalah musuh utama di dalam penceritaan ini, dan bila mana Thor datang berjumpa dengan New Avengers dan juga Avengers tu kan, yang dia cakap lupakan dulu persekitaran korang pasal siapa nak own nama Avengers, siapa nak own ni. Lupakan dulu sekejap. Kita kena bersatu, kena bersama-sama untuk hentikan benda ni. Sebab this is by far is different daripada apa yang aku pernah berhadapan dengan sebelum ni. Aku pernah berhadapan dengan banyak gila villain-villain, tapi this one is totally different. Sangkaan aku is, disclaimer, aku tak tahu benda ni betul ke tak. Sangkaan aku adalah the multiverse, the incursion. Dan how Thor boleh tiba-tibanya, sebab kalau korang ingat, kalau some of you guys tengok Thor Love and Thunder, Thor sepatutnya bukan ada dekat bumi. Dia off earth. Dia ada dekat somewhere else bersama dengan anak dia. Tapi apa yang membuatkan Thor datang ke planet bumi dan berjumpa dengan Avengers dan perlukan team up ini adalah dia perlukan bantuan sebab this is beyond his capability. Dan kenapa, apa reason utama juga, macam mana dia boleh tergerak hati nak pergi ke planet bumi? Sebabnya, bila aku cakap the main villain dalam cerita ni adalah Incursion. Incursion berkaitan dengan apa? Multiverse, betul. Multiverse berkaitan dengan apa? Dengan satu karakter yang wujud dekat dalam dunia Marvel. Bukan Marvel Cinematic Universe je, juga dalam Marvel Comic. Dia adalah satu entity. Entity apa? Entity lah namanya. Entity ke? Bukan entity. Oh my god. How come aku boleh lupa pula tiba-tiba ni? Eternity. Subhanallah. Ya Allah, tolong permudahkan urusan aku nak buat video, ya Allah. Amin. Eternity. Eternity merupakan, boleh dikatakan, the multiverse lah senang cerita. Dan kita tengok dekat dalam the first 4 teaser sebelum ni yang menunjukkan yang Love, anak kepada Thor, which is anak kepada God sebenarnya, dia sekarang ni tengah sakit. Mungkin dia ada kaitan dengan Eternity yang juga tengah sakit. The multiverse is dying. Dan mungkin Love ada nampak gambaran apa yang sebenarnya mengancam multiverse, apa yang sebenarnya mengancam Eternity itu sendiri. Mungkin ada satu figura yang dia nampak, lepas tu dia nampak mungkin ada incursion berlaku here and there. Aku tak tahu apa yang Love nampak, tapi dia bagi tahu dekat Thor supaya Thor dapat selesaikan masalah ni. And aku rasa sebelum dia pergi ke planet bumi, there is the time yang dia berdoa kepada Odin untuk bagi dia kekuatan dan sebagainya supaya dia dapat selesaikan benda ni. So dia pergi ke planet bumi. Dia pergi ke planet bumi. Dalam masa yang sama, New Avengers ada nampak satu kapal yang ada dekat dalam atmosfera bumi. Dan kapal itu berlabuh ataupun mendarat. Sorry, bukan berlabuh, dia mendarat dekat Wakanda. Maybe that is the moment bila mana Namor kelihatan dia membelah lautan dan sebagainya tu. No, aku rasa bukan itu scene tu kot. Aku tak tahu lah apa the perfect alignment kepada benda ni. Fantastic Four sampai, dia akan disambut oleh Wakanda.
Okay, disambut oleh Wakanda. Mungkin ada juga fasa-fasa yang seterusnya, mereka akan jumpa balik dengan orang Talokan ataupun Namor untuk settle down this thing. Tapi for some reason mereka akan berkumpul dekat New Avengers punya tower. Okay, yang mana mungkin dekat dalam New Avengers tower tu Sam Wilson dengan Bucky mungkin akan gaduh here and there pasal nama Avengers dan sebagainya, pasal kapal Fantastic Four. Tiba-tibanya bila Fantastic Four memasuki bangunan New Avengers tu, Fantastic Four ada, diorang pun terkejut, Thor ada, tapi mungkin ada satu karakter lagi yang diorang akan terkejut, iaitu Steve freaking Rogers ada sekali. Kau ingat teori aku yang lepas, how aku nak suit well dengan Tony Stark adalah Dr. Victor Von Doom dan sebagainya, macam mana Kang ada pelibatan dengan Steve yang membuatkan Steve ni adalah ancaman kepada multiverse. Aku pernah cerita dalam video yang lepas, korang boleh scroll balik dan sebagainya. Tapi what if yang sebenarnya Steve Rogers duduk dekat dalam dunia Fantastic Four? How this thing happen pula, Vic? How this thing happen? Sebab setahu kita, dunia dalam Fantastic Four tak ada hero lain, tak ada selebriti lain. It's only Fantastic Four dan berkemungkinan Dr. Victor Von Doom pun daripada universe Fantastic Four. Bear in mind, dalam movie Avengers Doomsday akan ada 3 universe yang terlibat. The first one adalah Earth 100005, yang mana universe ini diduduki oleh X-Men. Universe yang kedua Earth 616 ataupun 19999, the main universe yang Thor, New Avengers, Thunderbolts, whatsoever duduki. The third universe ni adalah universe daripada Fantastic Four, iaitu Earth 828. 3 universe ini akan berlanggar di antara satu sama lain, dan ini adalah incursion. Kita senang cerita this is incursion lah, ataupun mungkin ada yang tak tahu lagi pasal incursion setelah aku banyak kali bagi tahu. Dalam komik, incursion merupakan pelanggaran di antara satu planet dengan pelanggaran satu universe dengan dua bertenang, Fi. Incursion merupakan pelanggaran di antara satu universe dengan satu universe yang lain. Dan bila satu universe berlanggar dengan satu universe lain, dia mungkin akan menghancurkan salah satu ataupun menghancurkan kedua-duanya sekali. Dan benda ni diceritakan dalam Marvel Comics Secret Wars. Dan juga dalam Marvel Cinematic Universe juga diceritakan oleh Reed Richards, yang mana dia mengatakan benda yang sama. Incursion berlaku. Dan sekarang ni incursion literally berlaku. Bila mana 3 dunia ni akan berlaga di antara satu sama lain dan ditunjukkan dekat dalam skrin tu. Okay. Pasal Steve Rogers tadi pula, macam mana Steve Rogers kau boleh assume yang dia ni daripada universe Fantastic Four? Sebabnya dia ada dalam kapal tu. Aku rasa dia ada dalam kapal tu. Dan bila Thor berjumpa, Thor pun akan terkejut yang dia jumpa dengan Steve Rogers. Macam mana kau boleh ada kat sini pula? My assumption is dia ada kaitan juga dekat dalam trailer Avengers Doomsday ni, bila kita nampak satu figure iaitu Loki. Aku terkejut bila aku nampak Loki dalam cerita ni, dan aku tahu Loki somehow akan ada dalam trailer ni. Tapi aku tak expect Loki yang biasa. Dia macam officer kepada TVA. Yang mana Loki ada dekat satu tingkap ni, macam dia tengah bercakap dengan seseorang, tiba-tiba dia transfer pergi ke scene yang ada ID card Loki. Lepas tu belakang dia ada pokok Yggdrasil. Maksudnya dekat sini Loki dah pun menjadi God Loki, Loki dah pun menjadi God of Stories. Dia sekarang ni ada at the end of the time memegang setiap timeline tu. Habis tu macam mana Loki boleh ada pula dekat jumpa dengan Steve Rogers? Dia tinggalkan timeline ke dia suruh Obi ke jaga kejap? Tak. Somehow aku rasa, aku percaya, bila kau dah jadi God of Stories kan, kau yang memegang everything, tak mustahil Mat untuk kau munculkan diri kau dekat dalam timeline here and there dan sebagainya, tanpa kau meninggalkan timeline tu. Tapi mungkin ada kelemahan lah, mungkin orang tu tak dapat nak menyentuh kau ke, kau ni macam roh ke, who knows lah. Tapi kita akan nampak dia physical form lah. Dan mungkin this is part yang interesting, yang mungkin akan ada kaitan dengan Avengers Endgame. Mungkin Loki lah yang membantu Steve Rogers yang kita nampak tu kekal hidup sampai sekarang. Mungkin Loki lah yang datang berjumpa dengan Steve yang ada anak sekarang ni dan juga berkahwin dengan Peggy Carter, dan dia cakap dia perlukan bantuan Steve
untuk selesaikan masalah multiverse ni. Kita perlukan the symbol of hope, which is you. Dan mungkin Steve tak nak. Steve learn the lesson daripada Tony Stark supaya tak meninggalkan keluarga dia, so that dia tak mati. Tapi mungkin Loki juga akan katakan dekat Steve, dia akan cakap macam, okay fine lah, tak apalah, aku tak ada kuasa untuk memaksa kau untuk berjuang dalam benda ni. Tapi kau tak boleh nak stay dalam timeline ni, Steve. Sebab timeline ni somehow akan di-prune juga. Sebab timeline ni supposed to not exist. Mungkin. Lepas tu Steve mungkin akan cakap macam, oh itu kau nak campak aku kat mana ke apa? Contohlah kan. Okay, aku akan campakkan kau dekat universe yang kalau kau ada, benda tu mungkin takkan terganggu. Mungkin aku cakap So dia campakkan Steve dekat dalam universe Earth 828, Universe Fantastic Four. Dan macam mana nak sokong teori ni adalah berkaitan dengan karakter Gambit. Kau ingat Gambit yang muncul dekat dalam Deadpool and Wolverine, sebenarnya dia lahir dan membesar dekat dalam The Void. Somehow it turns out pelik juga lah, sebab sepatutnya dekat dalam The Void, time shouldn't be a factor ataupun an effect. Tiba-tibanya Gambit cakap yang, aku tak tahu lah, dia sarkastik ke apa, dia cakap dia dah memang lahir dekat dalam The Void, dan tiba-tiba yang sekarang ni kita nampak dia bersama-sama dengan X-Men. Dan itu adalah mungkin bantuan daripada TVA juga. Mungkin TVA yang campak Gambit pergi ke dunia Universe X-Men. So aku assume yang mungkin Steve Rogers memang ada dalam kapal Fantastic Four. Mungkin the incursion start untuk muncul di Earth 828. Tapi persoalan yang seterusnya, adakah Dr. Victor Von Doom ada dalam kapal Fantastic Four? Boleh jadi, Mat. Aku tak suka benda ni, tapi aku rasa benda ni boleh jadi. If this is not an evil variant of Tony Stark, Iron Man, whatever, like literally ni memang Dr. Doom. Okay, kita just fikir macam gitu je. So, sangat-sangat make sense kenapa dia muncul dekat end credit scene untuk Fantastic Four. Dan korang pun dah dengar rumours kan, yang mengatakan yang Dr. Victor Von Doom ni, sorry, pukul apa sekarang? Dr. Victor Von Doom ni dia akan act as a hero dan juga as a villain at the same time. Korang dengar benda tu kan? Mungkin permulaan pada filem Avengers Doomsday ni dia akan act as a hero. Dialah yang bagi tahu dekat Reed, dialah yang bagi tahu dekat Sue, dialah yang bagi tahu dekat Fantastic Four naratif yang sama dekat dalam trailer ni. Yang dia cakap, sekejap, masa mula tu. Sabar biar aku dengar balik. Something is coming. Sekejap, lama pula. Something we may not be able to deter before this day is done. We shall be faced with an unthinkable decision. Aku rasa this is a dialogue yang dia bagi tahu. Tak tahu sama ada Fantastic Four ke, New Avengers ke, tak tahu. Tapi seolah-olah ini adalah kata-kata yang kononnya nak memujuk orang ni untuk bantu selamatkan multiverse sama-sama sebab incursion is happening. Maybe the reason why kenapa Fantastic Four pergi dekat Earth 616 sebab incursion tu tengah berlaku. Tengah berlaku di antara ketiga-tiga ni. Dalam Marvel Comics incursion tu berlaku bila kita duduk kat planet bumi ni, tiba-tiba kat atas langit kita tu ada nampak planet satu lagi yang nak berlanggar. Dan dekat dalam komik, somehow aku rasa Illuminati kot yang cipta device ni, yang orang boleh estimate bila pelanggaran incursion tu akan berlaku. Okay, dan kenapa incursion tu berlaku? Sebab free will daripada Loki. Kena ingat benda ni. Okay, so diorang ada macam calculation lah, diorang boleh estimate, okay, kita akan langgar dengan universe daripada ni dalam masa berapa jam, macam gitu. Okay, ni dalam komik So mungkin kenapa Fantastic Four masuk ke dalam Earth 616 tu adalah sebabnya dia nampak dunia satu lagi. Mungkin. Dan Dr. Doom yang cakap pasal benda ni. So diorang pergi ke Fantastic Four pergi ke Earth ni, cakap pasal benda ni, dan kita kena fikirkan cara nak buat benda ni. Dan mungkin bagi dunia Earth 616 ataupun 1999 dan juga Fantastic Four, this is the first incursion yang diorang encounter. Tapi kalau korang perasan satu benda lagi dekat dalam trailer ni, X-Men, Wakanda, New Avengers, Avengers, New Avengers, Fantastic Four dan juga Wakanda people bersatu untuk figure out benda ni. Mungkin somehow diorang akan cipta mesin ke untuk prevent ketiga-tiga planet ni daripada berlanggar. Tapi ada satu kelompok ni yang aku rasa dia tak bersependapat dengan
Fantastic Four, Avengers dan sebagainya. Siapa? X-Men. Somehow aku rasa, aku tak tahu benda ni betul ke tak, aku rasa X-Men is one of the universe yang pernah encounter incursion berkali-kali. Aku rasa pernah ada rumours pasal benda ni kot. Ataupun mungkin aku salah. Dan the idea of that universe yang X-Men, Earth 1005, is the same universe yang Deadpool duduki dan sebagainya. Diorang dah encounter incursion berkali-kali. Mungkin dekat dalam the first trailer ni yang kita nampak Professor Charles Xavier, yang literally dia nampak another universe meletup. Bear in mind korang mungkin faham tau, universe ni besar, planet tu kecil. Tapi dekat dalam Marvel Comics, pelanggaran ataupun incursion tu ditunjukkan bila mana dua planet tu berlanggar. Tapi satu planet tu, planet bumi, aku rasa boleh aku boleh definisikan sebagai planet bumi ni adalah kira jantung lah kepada universe. Senang cerita Kalau planet tu hancur, that whole universe akan hancur. Termasuklah dengan bintang-bintang dunia ni hancur. So by right, mungkin X-Men dah pernah hancurkan universe lain sebelum ni. Aku tak tahu menggunakan device apa, aku tak tahu menggunakan kuasa apa. Sebab this kind of battle yang kita akan saksikan, Avengers, Fantastic Four, Wakanda semua akan berlawan dengan X-Men. Dan benda ni terjadi dalam komik, walaupun tim yang berbeza. Dekat dalam komik The Illuminati, diorang figure out ada satu planet lain lagi, incursion akan berlaku lagi sekali. So diorang macam memilih nak pergi ke planet tersebut lah. Aku tak ingat nama planet ni, dan aku tak ingat bila diorang sampai ke planet tu, diorang jumpa dengan hero lain. Dan hero tu bukan version macam diorang, macam Black Panther kat dunia A, Black Panther kat dunia B. Tak, dekat dunia tu ada hero yang tersendiri, ada pasukan yang tersendiri, ada yang macam Superman. So diorang macam tengah berbincang-bincang ni apa semua. Sekali Namor tinggal belakang, Namor start bunuh orang situ, mulalah pergaduhan di antara satu sama lain. Aku rasa this is the same thing yang terjadi. Dan silap hari bulan, a few incursion yang berlaku dengan dunia X-Men sebelum ni, sebelum berlakunya incursion di antara tiga universe ni, mungkin salah satunya adalah universe Spider-Man Tobey Maguire. Sebab diperkatakan Spider-Man Tobey Maguire akan muncul dekat dalam filem ni. Spider-Man Tobey Maguire akan muncul dan akan disebabkan X-Men memilih untuk hancurkan universe yang lain. Mungkin Loki akan selamatkan Tobey, letak kat TVA dulu ke, and kita akan find a place untuk letakkan kau lah. Mungkin macam gitu. Sebab kita nampak the battle yang berlaku dekat dalam trailer Avengers Doomsday ni mostly dekat dunia X-Men. Shang-Chi lawan dengan Gambit. Lepas tu apa lagi? Mystic lawan dengan Yelena. Mr. Fantastic pun ada juga dekat dalam tu. Dia berlaku dekat X-Men. Dan even aku rasa pertembungan yang Dr. Doom tu lawan dengan Thor, aku rasa tu pun berlaku kat X-Men. Not sure lah. Kita ni baru correct plot yang pertama untuk Avengers Doomsday. Kita mungkin akan ada 2 lagi video correct plot. Mungkin teori akan lebih kukuh di video yang akan datang. Who knows kan? Tapi mostly akan berlaku dekat X-Men universe. Dan the outcome of the Avengers Doomsday, somehow kau tak perlu nak cakap macam mana Avengers, macam mana Wakanda ni semua nak kalahkan Doomsday. Tak. Diorang takkan kalahkan Dr. Victor Von Doom. Sebab Dr. Victor Von Doom takkan dikalahkan. Persoalan utamanya adalah macam mana Dr. Victor Von Doom akan menang dalam game kali ni. Sebab aku rasa dalam komik Dr. Victor Von Doom bukannya memainkan peranan di depan menunjukkan dia ni adalah the threat of the multiverse. Dia main belakang tabir. Dia yang collect Owen Reese pula. Betul lah, Owen Reese, which is Molecule Man. Dia kumpulkan, dia absorb kuasa Molecule Man dan dia cipta universe yang baru dan sebagainya kan. Dan dia juga punca kepada incursion. Ni berlaku dalam komik, tapi itu belakang tabir. Tapi dalam komik juga ada banyak benda lagi, macam faktor-faktor yang terjadi incursion. Contohnya macam The Builder, Illuminati kena gaduh dengan pasukan Captain America sebab Illuminati buat kerja kotor, tapi Captain America dipadamkan dia punya ingatan dan sebagainya. Oh, there's a lot of thing yang berlaku dalam komik yang aku rasa takkan berlaku dekat dalam cerita ni. Tapi one of it yang aku nak saksikan, Namor, kau kena tunjuk yang kau ni tak nak bersatu padu dengan tim ni. By right. Sebab Illuminati pun tak ada dekat dalam dunia ni kan. So aku rasa Dr. Victor Von Doom, macam mana dia akan play this thing, dia akan bantu Fantastic Four. Dialah yang lead everything.
Dia lah yang cakap incursion akan berlaku. Lepas tu campur pula dengan support daripada Thor. Aku ada anak dan sebagainya. Dia cakap aku memang ada ni akan jadi semua. Betul apa kau cakap. Benda-benda tu support kepada okay, Dr. Doom is part of them. Eventually Dr. Doom realise yang dorang mungkin boleh bukan dorang. Dr. Doom mungkin boleh weaponize benda ni, selamatkan semua orang, tapi semua orang berada di bawah kawalan aku. Atas apa yang aku cakap. Tapi benda tu, macam mana benda tu jadi? Macam mana Dr. Victor Von Doom nak menang pada perakhirannya? Itu persoalan utamanya. Dan jawapannya adalah ada dekat Thor. Aku rasa kenapa Thor menjadi muka depan dalam cerita ni, sebabnya adalah aku rasa dia adalah tiket untuk keluarkan Loki daripada sarang dekat dalam at the end of the time tu. Sama ada Dr. Doom keluarkan Loki daripada sarang dia, ataupun Dr. Doom cari jalan macam mana nak ke sarang Loki. Sebab by right, sekarang ni kita tak ada Molecule Man, kita tak ada Beyonder. The only powerful creature sekarang ni yang ada adalah Loki. Mungkin macam mana diorang dapat tahu yang Loki tu exist? Through Steve Rogers yang ada dekat Universe Fantastic Four. But somehow tiba-tiba kau boleh angkat Mjolnir dan sebagainya. Dan ramai orang cakap itu adalah Captain Hydra. I mean, it would be fun if itu adalah Captain Hydra. Tapi be realistic juga. If kalau tu Captain Hydra, yelah Captain Hydra boleh angkat Mjolnir. Aku tahu all this thing. Tapi if itu Captain Hydra, kenapa dia still pakai cincin dia, Mat, yang dia kahwin dengan Peggy? Kalau kau tengok dekat kad tu, dia masih pakai cincin dia tau. So aku rasa this is literally the same guy yang kahwin dengan Peggy, yang dapat anak, yang bersara daripada jadi Captain America. Aku rasa this is the same guy. Tak tahulah if this is, it will be a great plot twist if tiba-tibanya the real reason kenapa Dr. Doom berjaya sebabnya dia ada mole dalam kalangan Avengers, dalam kalangan Fantastic Four, dan mole itu adalah Steve Rogers. Oh my god, itu akan jadi gempak gila je. Tapi let's be real lah, aku tak rasa itu akan berlaku lah. Percentage untuk benda tu jadi ada, tapi aku mengharapkan diorang tak memilih that kind of route lah. Sebab Captain Hydra daripada cerita Secret Empire tu is totally a different story lah. Macam mana Red Skull ubah cerita pasal Captain America daripada Captain America yang berbakti untuk Amerika dan sebagainya kepada Captain America yang berbakti kepada Hydra. Aku faham, that story is cool. Tapi Captain Hydra, setahu aku, dia tak berkahwin. Dan dia jahat lah. Tapi kalau dia jahat, macam mana dia boleh carry Mjolnir pula? Mjolnir tak pernah stated yang orang jahat tak boleh angkat Mjolnir. Syarat utamanya adalah kau worthy enough to carry this hammer and lift the power of Thor. That's it. Tapi aku still nak Steve Rogers itu adalah Steve Rogers yang sebenarnya. Dan pucuk pangkat kepada semua benda yang terjadi ni adalah salah daripada Loki, salah daripada Spider-Man yang buat spell, salah daripada Scarlet Witch apa semua, dan ianya semua berkait dengan Dr. Doom. Sampaikan Dr. Doom membuat satu kesimpulan, hero-hero ni semua tak guna, semua nak meddling with time, semua nak kacau dengan reality, sampaikan reality ini telah menghancurkan keluarga ku. There's a rumor saying that yang Dr. Victor Von Doom ni akan sebenarnya mempunyai keluarga, tapi incursion inilah yang membunuh mereka. Kalau ikutkan dalam komik, aku rasa Dr. Doom ada ke anak ke tu, aku tak ingat. Tapi biasanya diceritakan dalam komik, Dr. Victor Von Doom ni ada mak dia, Cynthia, dan juga bapak dia lah. Bapak dia lama tu mati, Cynthia ada kaitan dengan Mephisto dan sebagainya. Tapi dekat dalam official poster untuk Avengers Doomsday ni ditunjukkan yang mana Dr. Doom tengah menuju ke satu tapestry ni. Satu tapestry yang menunjukkan satu planet, dan dekat atas tu ada seorang perempuan dan seorang budak. Aku tak sure sama ada perempuan itu adalah emak dan lelaki itu adalah lelaki ataupun anak itu adalah dia ke dengan mak dia, dengan Cynthia ke, ataupun itu merupakan isteri dan juga anak Dr. Victor Von Doom yang mati disebabkan incursion. Who knows? Aku tak tahu detail lagi pasal benda tu. But so far itulah apa yang aku dapat fikirkan. Deep down, kalau boleh lah Marvel, tolong jangan reveal terus lah muka RDJ. Dia kekal jadi Dr. Victor Von Doom macam gini rupa je. Tapi aku tahu sebab dalam Secret Wars, muka Dr. Victor Von Doom memainkan satu peranan juga sebenarnya. Daripada muka tak elok, muka hodoh, dia tunjuk dengan muka hodoh dia. Lepas tu bila Secret Wars tu tamat, muka dia kembali jadi okey balik. Tapi itulah,
penghujungnya kepada cerita ni memang Dr. Victor Von Doom akan menang. Dia bukannya satu benda yang kita unpredictable, tak. This is not a plot twist. This is not a plot twist yang sama macam Thanos menang tiba-tiba at the end. Bukan. Ini adalah benda yang perlu terjadi. Mungkin boleh katakan this is an absolute point juga. Yang perlu terjadi in order untuk masa akan datang, Secret Wars akan terjadi dan dunia akan kembali menjadi seperti dahulu sebelum Kang the Conqueror tawan the timeline tu. Kau faham tak maksud aku? Yang aku pernah cerita sebelum-sebelum ni, mungkin dunia sebelum ini adalah semua hero ni coexist di antara satu sama lain. Tapi perjalanan ini, Doomsday, Secret Wars ini perlu diteruskan, ataupun perjalanan di mana Kang shift pergi ke Dr. Doom dan sebagainya perlu diteruskan untuk capai ke outcome yang besar tu. Dunia selepas Secret Wars. So aku rasa 40 minit mat. Damn. Aku rasa itu sahaja kot setakat ini apa yang aku dapat fikirkan menerusi official trailer untuk Avengers Doomsday. I hope this film is good. Aku harap dalam trailer kedua diorang servekan trailer yang lebih bagus daripada ni. Because I need more. Aku need more puzzle. Aku need more evidence untuk lengkapkan cerita ni. Ada banyak benda lagi yang aku tak nak satu info-info yang aku ragu-ragu. Dan sekarang ni teori yang aku buat banyak keraguan. Aku nak kesahihan. Baiklah, for sure kita akan tonton filem Avengers Doomsday pada 18 Disember 2026. So aku rasa setakat ini ada apa-apa aku terlepas ke? Sebab aku takut bila aku terlepas aku kena buat video lain tau. Let me rewatch it for a bit. Sebab ni pun dah 40 minit. Aku takut storage aku penuh. Magneto, Incursion aku dah mention tadi. Dr. Victor Von Doom punya suit, Fantastic Four, Thor, Red Guardian. Oh ni, pertarungan di antara Talokan dan juga Wakandan akan berlaku dalam cerita ni. Interesting. Oh ya, last but not least, aku ada baca tau yang orang tanya dekat Threads lah. Orang tanya, dah kenapa pula kalau Dr. Doom ni powerful sangat, kenapa Magneto yang ada dekat dalam trailer ni dia tak pergi bantai Dr. Doom? Sebab Magneto kan boleh gunakan kuasa besi dia, kemukkan lah Magneto. Macam mana kau keluarkan adamantium daripada badan Wolverine? The thing is, Mat, the reason why Dr. Victor Von Doom is powerful, dia punya dia punya armor tu is so advanced, yut. Even dalam komik ada satu masa yang Dr. Victor Von Doom dia berjumpa dengan Magneto. Lepas tu Magneto datang dekat dengan Dr. Doom. Dr. Doom cakap, aku boleh sensekan dekat aku punya logam yang kau tengah cuba untuk manipulate aku punya armor. Tapi malangnya Magneto, aku punya logam ni bukan logam Asher amat. Dia bukannya typical. Dia gunakan titanium, tapi ada campuran benda lain yang membuatkan suit Dr. Victor Von Doom tu dia kebal. Banyak lagi lah kalau nak cerita pasal suit Dr. Victor Von Doom ni is totally dicampuran magic, dicampur dengan teknologi, is totally advanced gila lah. Okay, aku rasa nanti mas sangat lah. Kalau ada persoalan lain lagi, please do so, tolong komen dekat bawah. Dan kalau ada persoalan, kalau tak nak komen kat bawah, korang pergi ke Telegram untuk group Correct Plot People lah. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Minta maaf kalau aku tak dapat untuk buat satu teori yang konkret ataupun solid. Tapi tak apa, insyaAllah di masa yang akan datang, dengan banyak lagi update yang akan datang, kita akan berjaya untuk buat teori ni lah. Alright, so apa pendapat korang dengan teori yang aku baru buat? Korang boleh komen dekat bawah. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Aku tak sabar siap terus. Assalamualaikum dan bye bye.